Maaflah kawan-kawan, saya kan kecil lagi. Lepas tu nak masuk cakap dia. Walaupun rasa je. Ni panggilan untuk yang bernama Syazwan, Cik Su dan juga Squirtle ataupun dikenal sebagai Nadia Nabila. Tolong hampir ke hadapan sekarang juga. Mana saya tengah joget dengan alien ni. Kat mana? Masuk sini. Masuk. Cepat. Depan ni. La ilaha illallah. Tunggu je ke ni? Sempat masuk tak ni? Sempat masuk tak? Tak. Keluar balik. Terabut dah. Take 3. Duduk sini depan. Aduh, sibuk lah. Tak nak. Saya sejuk. Mana sekitar sini. Cepat. Okay, jom. Sibuk nanti dia nak masuk. Alamak, ada jane. Mana sekitar? Mana awak? Mana sayangku mana? Kencana yo. Kencana. Bencana. Sini. Tak, kan? Sini kah? Ni tak tahu. Segitu lah ke tak? Okay, go. Main joget dengan alien ni. Jaga. Ay, kenapa dia cicak? Cicak radioaktif. Sini. Oh, ke mana tu? Kenapa saya tak dengar suara awak pula tu? Duduk depan dulu. Jangan masuk lagi. Ada. Alamak. Jangan masuk. Okey. Aduh, itik. Seorang je tak masuk. Dengan kehitaman dia. Nanti aiskrim tu boleh main 6 orang kan? Ke apa orang nanti kita main dengan dia? Sekadang. Main macam tu. Buat shawarma juga tapi kita tak boleh jual dekat shawarma yang orang bukan-bukan. Pandai je. Push, made in black. Walaupun saya orang pertama yang mati main semalam tapi tak apa, saya tahu. So, tu tak baca tu, Cik sudah gerak. Biasa. Shawarma. Tapi W dia tu macam McDonald. Shawarma kiosk. Let's start with the basics. Great. Now open the window. Before serving, be sure to read the safety rules. They're super friendly.
just like we are. Nampaknya kita lagi menakutkan daripada orang lain ya. Kenapa? 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 Aina ni. Apa dah? Apa kaya? Semua pakai kostum sama. Buat tiba-tiba Uniform semua While sama. you wait, feel free you to wait, watch TV to watch or listen TV, to the radio. cerita apa? Music keeps the mood Anime up. lah. Friendly reminder, don't look into their eyes. It's more fun that way. Have a Tutorial. Tak payah tutorial. Siapa dia perlukan tutorial? Ni Dia orang sebab ni hafal. Hey, give me one shawarma, big one. Dia ada duit tak? Nak duit je dulu. Why? Yeah. Selamat. Tak ada duit, pakai. Tak payah. See, can you make one for free? I'm starving. Jangan harap. I swear. Tak ada duit. Kau buka seluar dulu baru bagi. Main buka seluar pula ni. kita boleh buat ke ni? Boleh buat ke ni? Dia sama ada nak tutup lah. Tak payah. Dia tak ada duit lah. Kita dah perlukan duit. Tak keluar Sorry ni. bang. I'll remember. Dalam tu memang jahat sikit. Cuba tengok. You'll Ada regret tak? treating me like this. Tak ada. Ada. Sebab Dah tidak belah dah. Dia tak ada duit. Buat apa sekarang? kita jangan masuk dah. Duduk luar tu dan diam. Kita buat ni tak duit. Saya jaga luar Jagalah dua. Dia siapa sampai ke loop seberang jalan sebenarnya. Ya, dia bukan. Bang, beli bang. Kenapa saya semua orang jahat tak nampak. Hey, Balik-balik one aku yang kena. shawarma, please. Jangan nak tengok CCTV. Macam ada yang besar tak tahu lah. It's kind of scary out here at night. Buat Mana silap. Whether your shawarma is worth the risk. Got it. That'll be 150. Just a moment. It will be ready. Okay, kot ni. All right, I'll wait. Okay. kot, Ni okey. Ada apa nama? Ada benda dekat atas peti ni tadi. Nampak dari luar nampak. Dia merangkak lah. Dia merangkak atas peti ni. Bodoh lah. Kejap aku. Okey. Semua okey. Abang nampak tak? Abang. Abang nampak tak apa saya nampak? Ya, betul. Pelanggan. Itu tukang gesek-gesek pelanggan. Yang kat luar tu. Pelanggan. Oi, tunggu. Thanks. Now the shadows don't look that bad. Yo, Dia pergi jemput pelanggan kat tu. kak beli kak. Yo, akak pakai kopi ah. Not grilled, please. Tu turban kan. Itu ada Sure, that will be 300. Anomali. Ya ke? Ya ke? Kenapa? Ada dua orang. Oh, Cik Su. Ada. Anomali Cik Su, jangan. Jangan Ada dia banyak. Cik Su tengok Ada dua orang. CCTV ni. Tengok CCTV. Betul lah Cik Su. ada orang. Tengok CCTV. Dia nampak ada dua orang. Awak akan nampak nanti ada dua orang. Tengok. Betul lah ada orang. If a visitor with a wide smile comes in, silently hand him Betul lah ada dua orang. The shift usually goes by quietly. but Siapa ni? sometimes you must Tapi sikit nak tengok TV. Solution dia. Betul. Cerita babi. I'm literally Betul standing lah. here and you slammed the window. What is wrong with you? Alhamdulillah tak ada apa-apa lagi. Ada orang lagi ke? Habis tu ingat yang lain Kita tak semua pakai. pakai benda. Cik Su, kita semua pakai benda yang sama je. Cik Su, kita semua pakai benda yang sama. Kalau awak tengok just macam tu lah diri sendiri. Ya. Abang. I would Abang nak agak apa? Tak steam ni. give me one shawarma, extra sauce. Extra sauce. Bayar lebih lah. Dia halimunan. Alah abang, macam mana ni halimunan? Ya weh. Halimunan jangan buat. Tutup. Sorry, kena tutup kan. Cik Su ada. Cuba Cik Su kena.
Cik Su tekan ni, bawah exit tu ada Ada night vision. night vision. Close right when I woke up. Great service. You cross right away. Cakap Sama. kita great service. Oi, apa benda tu? Ada apa? Ada apa? Apa yang babi? Ada Oi, benda dapat di luar. Good evening. What would you like? Abang ni lagi. di luar. Abang nampak tu tadi? Regular one. Saya tak nampak. Ada yang bertenggek kat sini. Extras. Dia kena tengok sekeliling juga je. Mana tahu benda tu muncul. Got it. That will be 150. Dia orang pertama kena. Macam tadi ke aku semalam pun orang pertama kena. Memang aku je kerja dia. Selamat kot. Okay ni. Orang pertama yang mati. Ya, orang pertama yang kena, orang pertama yang mati. Ya bang? Tengok jam. Abang. Oh, awal Jangan lagi. marah bang. Muka marah je. Nanti kalau ada orang yang smiley tu, saya bilang saya malas lah nak serve dia. Dia tak nak bagi surat. Dia nak soda je. Lepas tu dia bagi surat nanti letak bawah meja. Betul tak bang? Marah ni. Maafkan aku. Kenapa dia masuk? Ha? What happened? Here's your shawarma. Good. Dah tutup lah. Ada pasal lagi lah ni dekat situ. Itu billboard. Tak. Bunyi semua. Mana? Apa? Apa jadi? Oh, selamat masih tak tumbuh lagi binatang tu kira selamat. That's 150. Dekat dalam. Cik. Great, thanks. It already smells Nak amazing. amazing. Jangan, tak boleh. Dia menari. Cik Su tengok, dia menari Cik Su. Ha, betul-betul. Dia Ada night vision tengah nak best then. dia menari. Nak menari juga kak? Bunyi kan, kalau tutup ke masuk. Just shut the window on me. I'll remember that. Your way. You're not sorry to baby. Tanam-tanam putih. Dapat Alamak. Bang, kenapa belakang kotor bang? Mana? Itu anomali tu. Belakang dia kotor kan. Ya ke? Nampak macam Macam muka. macam kena baling tai je. Habis kena judge dengan pekerja sini. Ada bintik-bintik lah. Ya Allah, beremang aku tengok. Training is nothing without food. Takutnya. Great. That will be 150. Cerita saya tengok belakang dia, nak tengok. Geli aku. Tak apa. Oh my goodness. Abang baru kena lenyek dengan lori ke? Itu butir je tu. Tak apa, yang penting duit dia dah masuk. What? You close the window. Ambil duit dulu. How can a Duit lah keutamaan. This is a dishonor. Dishonor. Masuk dalam kedai ni tak ada pintu Binatang tu tak tumbuh lagi. Bang, beli bang. Bukan bang. Akak punya. Yo. Bengkak. Wow. Kenapa akak tu Wow. macam dia tak pandang share pun. Tengok kamu halang dia. Macam mana dia dengar? Shawarma. Akak Okey, ni okey, lag dia- pula. Late dinner? Dia okey. Kecil dia selalunya okey. Dia ni memang okey. Okey sangat. 150. Okey sangat. Okey. Dia okey. Hmm. Dah letak ke belum?
Biasa tu Cik Su. Kasih vibe. Tiba-tiba aku tidur. Betul. Here you go. Oh, hidung cacat. Thank you. At least I won't go. Magical place it is. Meet our friend. Mana cerita Wan tadi? Congratulations. You've finally been accepted. Accepted for the night shift at the roadside shawarma stand. Oh, Langsung. Dia Nampak lagi. Kita kena serve 13 klien. Berapa orang dah? Tak ingat dah. the meet the seeker begin to push and Oh, more. macam-macam. Pakcik, Bayar. Kia cakap apa pakcik? Bayar dulu. Dia cerah. Itu gibberish. Maksudnya dia nak shawarma. Tapi Tak saya masukkan duit. Sorry ya pakcik, saya tak faham. Pak, busan. Perhaps as you said, Kau suka. Mampus ke? Oh, rambut pun ada belah tengah Mantap pakcik. Akibat mancing ikan tak ada. Oh, Akbar. Tidak terdepan takut. One shawarma. Haven't Astaring eaten. Allah. Alright, that will be 100. Alright, that will be RM150. Mahal shawarma kita. mana? RM50. Murah Ya, tunai. Okay. Buat. Okay. Saya pun baru kena dia. Saya dah kena semalam. Itu bawa padamu pada adik Saya Midai. kena yang dekat CCTV tu. Dah kau apa dah? 12. Lambat ni buat tu. Oh, nak disco ke? Aku nak tutup. Wajah. Ni Cik Tengok Su ni. ni. Siapa kat depan ni? Ada orang joget pula kat sini tadi. You're lucky I'm hungry. Kita tengok Man, what is that smell? Ya, dah. Ni. Cantikkan. Pakcik lagi. Buka balik. Saya tengah rampik. Kenapa awak tutup? One shawarma. And don't make it too greasy. Ni okey. The doctor already knows me enough. Sure, Oh. 150. Tengok balik. Takut dia tak okey jap. Dia okey. Saya jaga belakang. Saya jaga depan. Pukul 2 get ready chow. Saya jaga kucing. Saya jaga belakang dekat tong sampah ni. Bagus lah. Tengoklah jam. Employee of the month dalam kedai. MPH. Still warm at least. Belum kedua lagi. Sekejap lah. Sekarang dah pukul 1.53. Dah pukul 2 tu. Kenapa dia gagal ni? Make it fast. No grill, no Bang, kenapa buka bang putih? 50. Pasal sejari ke?
CCTV okey tak? Dia okey. Kalau tak ada apa-apa dia okey. Okey je. Okey. Okey buat. Dia okey, dia normal. Normal Normal. Sampai sekarang ni tak naik lagi binatang tu. Datang bulat ni. Cik Su tak tengok lagi binatang tu sebab tak buat mistik lagi. Mantap kita ni clean. Saya Noh. Dah buat berebut Nak air. Tercekik nanti. Good, keep it up. Wow, tak ada mistake lagi. Gempak dah kita. tepilah. Saya tak cakap, bukan saya lah Cik Su. Ni, dia kata ni penakut nak mampus. Warm up, please. Tak. Cik Su jangan. Cik Su tengok ni Cik Su. Badan perempuan tapi muka lelaki. Yeah, boss Dia kept me overtime jadi dah again. Dia guna plastik sampah. Before heading home. Something else? Nak jadi jongkok. Really? I was ready to do Siapa nama dia? Aduh. Shut the window. Power Ranger. Katanya. Pukul berapa? So lagi 30 minit. Benda 30 minit. Sampai kamu nak bayar. Apa pasal ni? Apa pasal hidup kamu? Saja nak menikmati alam. Kok sana? Tu syawal. Menikmati alam sampah. Duduk situ. Terus kalau ada orang bertenggek macam mana? Bertenggek tu anomali. Oh, anomali Cik Su. Tu bertenggek. Dah bertenggek, anomali lah. Takkan Kan normal pula benda tu. Kena pergi jumpa abang. And you slammed the window. Unbelievable. Dia suka bertenggek. Lagi-lagi tak belakang. Dah 148, hati-hati. Dua je kita kena keluar Cik Su, ingat. Jangan tengok kedai. Kita kena tengok besi, kita kena tengok belakang. Tak payah tengok kedai. Ni antara aku dah bersih. Hi, one shoe warm up, please. That's good. Great, thanks. It already smells amazing. Ah, mana bawah meja? Ni macam okey je. Jom. Okay. Ni antara aku dah bersih. Penakut betul lah betul. Mana ada? Saya dah main. Kalau takut, tak adanya duduk luar. Entah orang berani je dulu lah. Kalau lupa tu. Takutnya. Saya terlalu berani sebab tu. Bukan itu. Kereta tu tak muncul lagi. Kalau pintu Baru. awal. Akak tu tak ada lagi. Ni lepas dua orang ni ada kot. Yakinnya kamu. Yalah. Dia tutup kedai Baik. sekali. Oi, sabar lu, ada customer. Layan dulu customer. Walaupun dia ni anomali. Customer number one. One shoe warm up, please. Kalau queen tu anomali. One shoe warm up. Sabar lu, dia tak boleh cakap lagi. Alright, that will be 150. You Just closed so. the window. But he is Tak still tingkap. inside. Dia He never left. We never leave.
Lepas tu diam. Oh Dah ya, ke? betul-betul tembak ya. Dah Dia ke? kalau dah keluar macam merah-merah kat skrin tu, you korang kena lari. Masalahnya tak ada lagi. Tak ada lagi belum nanti. Betul-betul berjaga-jaga ya. Takut. Satu dia. Macam mau keluar. Jangan tengok. Jangan tengok. Cari. Bagi aku balik. Dah ke hospital? Dah. Jangan pandang belakang congkak. Saya dah apa? Dah ke? Dah. Masuk hospital? Apa yang masuk? Masuklah. Takut. Masuklah, dia pun nak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Okey. Semuanya okey je. Lepas tu kena buat apa ni hospital? If faceless come to order sebelum dia Buat macam biasa lah. Hello again. One shawarma, please. Weren't you here before? Suara perempuan tu anomali lah. Before. Yes, before. It tasted warm. Oh, rasa panas. Apa yang panas? Kat mana panas tu? You forgot to finish my order. It's all right. Tengok grill tu tau. Kalau dia bergerak lepas tu keluar bunyi. Tutup dulu grill tu lepas tu baru lari keluar. Aduh, punya tu. Boy, ni aku nak first pula bunyi. Apa grill? Oh ni. Ya, yang pusing-pusing ni. Oh, shawarma now. And soda too. Don't screw it up. Anything else? Rambut dia macam Ronaldo. No. Mantap. Make it Oh, kalau grill dia bergerak kena buat apa? Kena tutup Dia botak ni bahaya. Tak adalah. Tengok TV tu. Tak mau cium sikit bang pakai macam apa? Besarnya macam telur. Oh yo. Berjambul. Jambul dengan kulit-kulit sekali. Aduh. Belum lagi. Panas sini. Nanti you take cerita review shit. Here you go. finally. Thought I'd start out here. At least you didn't mess it up. Sampai ending. Sampai pukul 7. Pukul 7. Apa lama? Mana ada lama? Lambat 7. Tak tidur ke? Training is nothing without food. Yang ni okey. That will be 150. Tengok kau botak, aku takut ke? Yang ni bonus tu. Dia nak tunjuk hebat. Oh, nampak. Oh, action dia lebih. Kena marah dengan mak, auto riau. Tu Riau. Dia panggil riau dia riau. Baru pegang selipar dah nangis. Mulut kena beli insurans. Mulut kena beli insurans. Here you go. Awesome.
With the shawarma, I reach true strength. Ya. Belah lah kau. Mana ada orang makan shawarma jadi kuat. Shawarma rasa apa? Rasa shawarma lah. Macam Tortilla. Banyak dah duit kan? Hi, one shawarma, please. Lepas tu nak buat apa? That's 150. Great, thanks. It already smells amazing. Anwar. Ada seorang kat belakang. Kat sini kan? Saya ke? Oh, alah. Kat pintu belakang. Halo. Kat pintu belakang ada seorang. Mana? Akak nak, akak ni. Mana dia? Tengoklah dekat ni. Awak tengok dekat ni. Dekat sini. Tengok kamera belakang. Oh, dekat sebelah skuter. Mana dia? Nak pegang dia. Oi, baik pegang pula kamu. Seriously, Aku I kasih come all the way hasil. here dreaming about a shawarma. And the window closes right in front of me, just my luck. Malam belakang. Kelak nothing yet. Oh ni rupanya kamera kita. Masih ada 2 orang ni kat belakang walaupun akak dah pergi. Takutnya. Siapa dia tu? Siapa dia tu? Anomali. Ya Allah, tembus aku. One Sedap shawarma, pun sedap. please. Alamak. Mata dia putih. Late dinner? Oi, dekat sangat. Face to face ni. Yes, my kids already ate, but I skipped. Nak tengok saya dekat. Kap C mungkin kap tak tahu lah. That's 150. Oh lah, akak dah bayar. Bagi apa? Tak payah bagi apa-apa. Tengok, binatang tu tak tumbuh lah je. Bagus. Nampaknya kau kita sudah menjadi pro. And even then I can't back. What a joke. Yo kak. One shawarma, please, and make it quick. I'm already late. I really late. Long shift? Long shift. Boss kept me overtime again. At least I'll get some Okay, new normal. getting home. Something else? Saya akan duduk dekat kerusi ni. Tengok. Got it. The soda is 50, a total 200. Dia tak habis lagi dialog dia. Cuy, berlari pula dia. Takut berlari. Ni Yang ni. kalau dapat pegang kobis yang bawah tu aku nak baling dah. Tahu-tahu je. Kau nak baling benda yang bulat dan keras. Baru nak bagi kucing ni. Nak balik dia. Aduh, katanya. Fokus something. Bagi dia air. Bagi timun pun boleh juga. Timun Oh, wow. Good. Timun. Adalah. Kakak nak timun ke? Tak, aku nak main timun. Siapa lagi? Mari, mari. Shawarma, shawarma. Tilam, lam, tilam. Yang kamu nak sebut lampin tadi. Pon. Ya kak. One shawarma, Ada I haven't benda. eaten since lunch. Alright, that will Alright. be Dia perlu lunch tak makan Patutlah kurus. Kau tak payah. Bila buka night vision, kepala botak. Kita tu bersinar. Seriously, you just closed it in my face. I've been starving all day. Ini jalan ni makin lama makin bersaji
Dah nak bersalji dah. Kita tunggu. Just tak sampai sejauh ni lagi kan semalam? Dah. Assalamualaikum. Nak lepas yang inspektor tu, dia terus out. Oh. Tak, saya lepas ni yang ada kereta tu. Lepas tu, kan kita kan kena keluar pada belakang. Tiba-tiba saya mampus. Yelah, inspektor tu lah. Make it fast. No Okay. bread, no onions. Make it fast, no green, no onion. Dia tak nak bawang. Dia tak suka makan bawang. Bagi Tak nak dia, bawang, bagi dia bawang holung. dia tak nak bawang, dia tak nak grill, Tengoklah dia tak nak kamera tu. roti. Kenapa? Tak tengok. Saya buka balik. Baik kau buat dah Cik Su tau. Dia tak nak caw takutnya. Habis awak cepat sangat. Cepat sangat tutup. Cepat sangat buka. Your face, your face. OMGOD. Apa hal benda ni tak boleh? Mari. Shawama. Kerja pun nak tenang je tidur dah. Sama. Hi, one shawarma. Shawarma please. That's 150. Cik Lu. Boleh. Thanks. It already smells amazing. Okay, badan tu. Cantik. Sangat langsing. Sangat langsung. Banyak makan pil ni. Sekejap. Saya stream lagi kesian awak. Sekejap. Harap nampak lah. You nak tengok sen ni. Ya, saya stream. Oh, saya masuk dalam stream just. Hello. Hello Yun. Welcome to my channel. Nah. Takutlah botak. Oh, botak tu lain menarik. Aduh, you panas. Perfect. Alhamdulillah. Totally made my evening. Siapa je ada dalam VC tu? Ada Yun dengan itik. Bunyi tu. Lari. Keluar lah. Tengok tu di atas tu. Mana? Tengok atas ni. Dalam kedai ni. Alamak, banyak lubang. Dia bernafas mulut bau busuk. Kau kat dia yang kata. Aduh. Lesen je. Itu kan lesen Yun. Itu IC. Itu aku. Baru nampak. Apa jadi? Abang tu. Apa jadi Dia tak dapat kamu? belakang. Memanglah tak nampak apa. One shawarma. One shawarma. Don't grill it. Don't worry. I like it soft. Oh, dia suka soft ni. I'll rate that Lain macam lah kepala dia ni. Dia punya rambut dia ke depan dengan kulit sekali. Okay, dia normal. Dia normal je. Dia boleh jambul. Nah. Tapi customer tu anomali. Ni, yang ni. Ni, Mamat ni. Dia lah gamak ni. Nah. Shawarma, soda. Weh, soda kita jual RM50. Kalau on sos RM5 weh. Ya Allah, mahalnya. Itu dia Mahalnya. jadi 5 sen. Patut ni shawarma Yahudi ni. Cuba. Here you go. Saya dah buat. Perfect. Just how I like it. Saya tangan di luar. I have a proposition for you. I have a proposition. Decline.
Apa yang kita so, Kenapa dia ditutupkan? sebab dia nak show bogey dia kan. Ya Allah, dia ni kenapa dia kepit? Itulah jadi kat aku tadi kat belakang. Oh, ya Dia ke? kepit. Kepit lah. Tapi kenapa sampai 2 orang sekaligus datang ni? One Eh, shawarma and a soda. bodoh ni. Jerk out Ni tak, bukan. Bukan, oi. Cepatnya. Siapalah tak ambil baca dialog dia lagi. watching you. Kalau ada orang senyum, kita kena bagi dia air je. Wah, Kisu kenapa? Nak je sangat. Ayo. dia kata lingkup kedai bagi salam dah tutup. Aku sangat. Aku tak baca dialog dia lagi. Nasib baik benda tu tak keluar saudara aku. Long day. So long. Sure, that will be too hot. Pakai earphone lagi. Just a moment, it will be ready. Okay, dia normal. Alright. Pakai earphone ni apa? Dia pakai airpod. Okay. One shawarma and soda. Buat shawarma. Mana dia pakai apa-apa kau ni? Iput tu. Yang dia duk investigate customer apa. Besar dia tak telinga kan. Kat sebelah. Kat sebelah Oh, dah penuh ah. Hampir penuh saji ni. Yang tu tengah main saji. Mana kucing? Alamak, kucing hilang. Alamak. Maksudnya kucing tu akan muncul dekat sini nanti. Finally, some woman. A faceless man come to order serve him Perempuan. but never look direct at his face. Kalau semua ni mesti ada kucing nanti. Ada kucing kamu? One shawarma, please. One shawarma, please. Go ahead and pay when you Oi, kereta, aduh. Mana kucing? Is that your cat? Ni Saya tak tahu. kucing. People say he's got a face on his back. If you look closely, yeah, I Meow, can see it. meow. Don't Tapi look. hati-hatilah, kucing ni pun ada jam style juga. Guys, Got it. I didn't see a thing. Miau ni pun ada jam style tapi mata Miau ni macam apanya? Masuk balik. Ya Allah, saya tak boleh nak kecil. Kenapa tu? Here you go. finally smells amazing. smells amazing. Semua staff pakai stocking kat kepala senang kan. Tunjuk aku. Betul lah kucing tu. Biasalah tu apa? Jam sikit berahan. Oh, macam mana jam scare Marhin? Kenapa hitam tu bawah dia? Two shawarma, please. Abang buat apa tadi ah? Got it. 300 for both. Jam warna bawah dia hitam. Buat apa? Abang dah tak tahan tadi. Kau X-ray. Tengok, dia ni hitam je di bawah tu. Oh, tak ada tak ada. Kau ada je dah kisah petua. Siapa yang tutup ni? Tutup ni. Ah. Rasa ada tutup ke? Kentut. Kan dia terkecil. Tapi macam rumah terkecil eh. Aduh.
Tak. Semua yang tak normal semua dah kami halau lah. Yang ni sekarang normal. Here's your shawarma. Mungkin ada yang besar-besar kami risau kat sini. You'll be jealous I got Kalau tak ada benda tumbuh kat sini, tak ada pertumbuhan kat sini. Tak siapa depan aku ni? So kan kat sini ada pertumbuhan, ada kanser sini keluar bulat-bulat. Tak tahu lah. Kanser pertumbuhan bulat-bulat. Tu aku bakal ketumbuhan tak lah. Jangan kacau orang tu nak beli shawarma. Agilent. It's Oh, new Agilent, text. Agilent. Mesti dia tahu nama kamu. Pretty well. I can't even see Eh, the Jeanette. inspector from here. Since you're doing well, I won't bother you. Dah aku dah jadi mangsa. Wajib. Apa tu? Kau berasak tu. Baik ketut je. Jadi Kau pun tak rahsia. sebut nama aku. Lepas tu kentut macam tu. Wah, asam orang. Kau stress kentut je. Aduh. Kau dah kenapa tutup kat pintu ni? Ni orang senyum, orang senyum. Senyum bagi soda je kan? Ya, takutnya muka dia. Bagi soda cepat. Bagi soda. Lepas tu kita tutup kita. Ada surat dia bagi. Ada surat. Mana surat? Dia kata if Spanish customer hand in soda, the wait moving bundle give. If you must stay sealer under the counter. Buat apa ni hospital? Saya selalu mati dekat dia ni lah. Dekat dia ni. Nak bagi soda tapi tak boleh. Lepas tu dia tak nak bagi surat. Kalau kita shawarma, nanti dia bawa kita pergi alam kehitaman. Dah. Sebab saya dah tahu dah ending dia. Kalau tutup dia punya closing ni, apa jadi? Macam tu. Dah Awak bagi Awak dah pernah buat ke tutup closing? Hospital? tak, saya bagi shawarma. Nak try tutup closing tak? Nak try tutup tak? Try lah tengok tapi rasanya tak tahu lah. Mungkin dia akan datang ke belakang ni. Macam tu. Tutup pintu dulu. Bismillah. Tutup Tutup Nak interact kat air ni tak boleh Sebab Tak boleh. kami dah bagi. Apa pasal dia tak bagi surat? Tutup Nak tengok CCTV. Dari sini. Dah tak belah lah. Alamak. Cak. Nanti akan dapat ending kehitaman. Apa Dah dua keliling kali dah. taman? Kehitaman. Oh, keliling taman. Kena keliling taman. Nanti orang ni dia akan pergi kat pintu belakang. Jangan dekat. Jangan dekat. Apa jadi? Aku Thanks, but you got Apa tak semua duduk dalam itu? Kakak. Kenapa bodoh? Oh, salah seorang kena korbankan diri. Cik Su. langsung ke? Cik Su bawa. Cik Su. Dah dapat mistake satu. Miti. Mistake. Mistake. Oh, mesti. Cik Su dah korbankan diri untuk kita. Apa meeting?
Saya fikir Macam mana ni? Tukar video yang mati.